Tiga tanda homestay yang korang duduk tu berhantu. Cuba korang bayangkan, dah elok book homestay, dah semangat nak holiday ni, sampai tak sempat nak tengok review dulu. Bila sehari je lagi nak check in, baru perasan orang ramai cakap yang homestay tu berhantu. Seram sejuk sampai ke tulang. Sini saya nak bagi tahu 3 tanda homestay yang korang menginap tu berhantu. Yang pertama sekali, jangan percaya semua review tu. Saya gurau je, mana ada homestay berhantu zaman 2025 ni. Sebenarnya ada cara untuk korang berjaga-jaga bila sewa homestay. First kali, jangan tinggalkan sisa makanan terdedah tak bertutup. Bila dah buang sampah tu, janganlah biarkan tong sampah tu terbuka. Biar dia tertutup rapi. Kalau ada makanan atau minuman yang tertumpah, cepat-cepat bersihkan. Yang kedua, bila kita dah beramai-ramai ni, janganlah terlalu meriah sampai tak ingat dunia. Cuba selitkan sikit program kerohanian. Yang paling mudah sekali, kita solat berjamaah. Barulah rasa percutian yang diberkati gitu. Last kali, cuba limitkan waktu kita berhibur tu. Janganlah teriak sampai terpagi. Boleh jadi jiran sebelah yang jadi hantu bila korang bising sampai kacau ketenteraman alam. Korang setuju tak dengan apa yang saya kongsikan ni? Cuba korang cerita dekat ruangan komen pengalaman seram korang menginap di homestay.